hotel semua akan pergi ke participant Evo Day 2025. One life, one legend, one determination Evo Day. Penting nak baca. So diorang dah berkumpul ke masjid daripada diorang dah bergerak ke Masjid Songkla, dan daripada Masjid Songkla tu diorang nak convoy ke Songkla Speedway. So Nem ambil time ni untuk cuci kereta ni sebab hari asyik hujan je kereta kotor. Kita dekat rumah kakek dekat Hanyai. So kita cuci kereta dan kita nak siap-siap untuk gerak ke Songkla Speedway. Jom guys tengok Evo Track. Alright guys, kita dah tadi dapat free run 3 kali naik Evo 8, sekali naik Evo 10. So far dua-dua run memang puas hati. Kereta ni perform, tapi kita tak boleh nak run banyak kali sebab minyak 97. Kat sini nak cari 97 susah. So kita bagi dia parking reserve. Kita dah test dia tadi, okey. Evo 10 mana Evo 10 kita? Evo 10 kita pun champion. So kita tengok kita punya bracket. Oh ini idola kita ni racing. So kita tengok bracket kita semua, kita masuk. So kita tunggulah dia orang panggil. Kita mesti jalan punya. Jom drag war Songkla. Leo นะครับ Leo quick Kalau yang tak ada 16, kita akan pergi ke 18 second 18 second color hit. Kuning. Okey wah. Kita nak masuk lagi pula. Ali. Abang Haji. Ali pula. Kita nak buat 18 second. Okey, Masuk. 18 kita keluar. Ramai-ramai. Bagi berat kita. Banyak lem nak lah. Ada lah. Kalau 4 orang bagi berat kita, bagi 16 dapat 16 Tengok pada Abdul. Okay, kita 4 orang 4 orang. 4 orang tau.70บอกเขาทด1ตอนนี้สีนี่ตัดกันจังแต่ว่าKalau Ali menang, aku ambil dia. Okey, bayo. Alright guys, kita dah run daripada bracket 20, bracket 18, bracket 14, bracket 16 sampai open. So tadi kita bawa Evo 10. Evo 10 kita bagi yang bracket-bracketnya. Tadi yang untuk open kita pakai ni 12
Untuk on the road car dengan last minute preparation 12.8 ada aircon, memang mantap. So kita ada memang mantap 12 second car atau on the road. Alright. So Evo 10 kita buat 13.9. So untuk event kat Songkla ni, ini yang Nem tunggu. Datang Thailand, ada orang kata apa? Ada pengalaman dengan kawan-kawan bawa kereta kesayangan Nem dengan Titan, kita tukar tayar. Ini yang kita tunggu nak jumpa kawan-kawan. So Evo Day ni sangat penting agak untuk Nem, sebab Nem niaga pun memang suka Evo. So dapat jumpa kawan-kawan Evo, dapat racing Evo, memang happy. So geng-geng Thailand, geng-geng apa semua mantap. Alright. Laju betul. Biasa lah, dah kalah memang banyak alasan. Dah kalah memang banyak alasan. Tak malu api kalah. Rakam. Kereta-kereta tengah parking. Tak sempat. Sama lah, sempat. Keluar daripada track tu dah gelap. Tomorrow. Hari terakhir kita dekat Hat Nyai Songkla. So Evo Day bakal berakhir hari ni. So kita nak keluar border sebelum pukul 6. Hari ni kita bangun pukul 6 pagi. Videographer ni bangun pukul 7. Dia memang lambat. So dia memang selalu lambat lah kan. So kita dah prepare, kita dah breakfast kat hotel. Kita jumpa geng Retro Havoc, jumpa geng Brunei, dan geng-geng 199 Garage sekali. Kita dah bawa wagon, Evo 9, Evo 10 dan kelisa semua ada. Kita campur hari ni. Hari ni adalah meet up AWD Army. AWD meet up dekat Samila Beach, Songkla. So korang boleh tengok barisan-barisan kereta daripada Thailand. Memang mantap-mantap. Barisan daripada tim KL pun padu-padu. Kita dekat Coffee. Tempat dia memang santai guys. Tepi pantai, boleh parking kereta, boleh kopi-kopi. Hari Sabtu, hari Ahad macam ni yang kita nak. So ini ibaratnya macam kita orang pergi Genting lah. Genting, naik, kopi, turun. So diorang pun buat benda sama, tapi yang bestnya kat tepi pantai. Tapi yang shocknya kita dapat gather kawan-kawan pagi-pagi sebelum pergi kerja hari Isnin esok. Ramai-ramai tengok Evo, cuci mata. Walaupun Evo ni kereta lama guys, tapi tetap mantap. Okay, so guys, kat sini ada jual baju.
Baju semua yang handsome, all wheel drive. Siapa yang two wheel drive jangan beli. Pun boleh belilah. Ni all wheel drive. Baju-baju AWD, enjoy AWD. Okay? All wheel drive. So korang mana yang datang Songkla, Samila Beach hari Ahad, mungkin diorang ada buat meet up setiap Ahad pagi. Korang boleh datang lalu sini, korang boleh cuci mata tengok kereta-kereta yang awesome. Petang ni kita kena keluar border. So kita jumpa next episode. Ni nak kopi dulu. Jom masuk. Ya. Mantap. Macam Starbucks. Tempat dia memang sangat best. Sini aircon, sana panas sikit. Boleh tengok kereta